Sabah kehilangan seorang pejuang rakyat yang lantang dan tegas dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan negeri ini dengan pemergian Datuk Seri Mukhtaradin di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu pada 1.46 Mac pagi 5 Disember. Sinonim dengan laungan radu tetap radu atau lawan tetap lawan, Allahyarham dikenali sebagai pemimpin berani yang tidak gentar menyuarakan isu rakyat termasuk keperluan asas seperti pembangunan infrastruktur, jalan raya, bekalan air bersih dan peluang ekonomi luar bandar. Bung Mokhtar yang juga pengerusi Barisan Nasional BN Sabah dan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah dilahirkan pada 15 September 1959 di Sukau, Kinabatangan. Beliau memiliki ijazah sarjana falsafah, analisis polisi dan keselamatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam di Jabatan Hal Ehwal Khas Sandakan dari 1987 hingga 1991. Beliau kemudian berkhidmat sebagai pegawai luar bandar Mara Sandakan dari 1991 hingga 1992 sebelum dilantik sebagai setiausaha politik di Kementerian Kewangan Sabah dari 1994 hingga 1999. Allahyarham turut pernah menyandang jawatan pengerusi Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Velcra serta Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA. Dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16 pada September 2020, Bung Mokhtar memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Lamak sebelum dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kerja Raya Sabah. Pada PRN Sabah ke-17 baru-baru ini, beliau mempertahankan kerusi Dun Lamak dengan majoriti 153 undi dalam pertandingan 6 penjuru. Dalam arena politik nasional, Bung Mokhtar memulakan langkah sebagai ahli Parlimen Kinabatangan selepas memenangi kerusi itu pada pilihan raya umum ke-10 pada November 1999 dan terus berkhidmat selama 6 penggal berturut-turut. Di peringkat Parlimen, beliau pernah berkhidmat sebagai timbalan pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional BNBBC sekaligus menonjolkan pengaruhnya di peringkat nasional.